Kalau kita kalau kita buat kerja-kerja programming ni, kita kena pakai Git tau. Git ni dia memudahkan kita punya kerja-kerja untuk mengurus, menyimpan kita punya source code lah. Dan saya pernah berjumpa dan berhadapan dengan beberapa klien dan agensi dan jabatan yang mana programmer di dalam department tu dia tak pakai Git. Jadi sebenarnya jujur saya rasakan kalau yang tak pakai Git ni, dia perasaan saya bila saya jumpa orang yang macam tu, nak lagi kalau dia um, membangunkan dan menguruskan sistem yang penting tau di dalam jabatan, di dalam organisasi. Saya rasa ngeri. Kalau dia tak pakai Git memang saya rasa ngeri. Jadi begitu pakai Git ni antaranya satu, dia tolong kita macam kita punya backup lah. Apa sahaja kerja-kerja yang kita buat, kita save, dan kita ada satu state di mana kita tahu inilah state di mana sistem kita yang paling elok sekali pada ketika itu. Dan kalau kita buat satu penambahbaikan, kalau kita nak tambah fungsi-fungsi baru dan sebagainya, dan kalaulah benda tu tak berjaya, tak berhasil dan tidak seperti diharapkan, kita masih boleh pergi balik kepada state yang kita dah simpan dulu dalam Git tu. Jadi tak adalah ngeri sangat. Selain daripada tu, Git ni bila kita gabungkan dengan remote repository macam kita pakai GitLab ke ataupun pakai GitHub ke kan, kita lebih mudah untuk bekerjasama dalam pasukan. Bila pakai Git dengan GitLab ni, kita boleh assign task, lepas tu diorang boleh pick up task. Lepas tu bila dah dapat task tugasan tu buat, kalau dah elok dah cantik, dia boleh submit balik, dan kemudian kita boleh bantu untuk merge balik, gabungkan balik dalam kod sumber asal, dalam main source code. Dan kalau ada konflik dan sebagainya, dia highlight dulu dan kita boleh semak apa konflik yang berlaku. Kita nampak, bila nampak konflik tu yang mana satu, kita boleh tengok sama ada kita nak ubah cara mana, nak terima yang asal ke ataupun nak terima penambahbaikan ke, ataupun kita nak kena buat ubah suai ke. Itu semua untuk pengurusan konflik lah. Jadi kita boleh buat ada a bit of project management dalam tu, assign task, dan ada juga a bit of conflict management kat situ, source code, nak jaga source code supaya cantik dan elok dan sebagainya. Dan bila berlaku benda-benda macam tu pun, kita nampak siapa punya code, siapa yang buat, siapa yang sepatutnya fix dan sebagainya lah. Jadi kita tak ngeri sangat lah. Kalau tak dulu, kalau kita tanpa Git kan, kita duk copy paste file dia campur dengan file kita, lepas tu ataupun code dia campur dengan code kita, nak tampal yang belah atas ke, nak tahu, oi bersepah, ngeri. Okey. Lepas itu lagi satu, kalau kita nak menjaga integriti dari segi kesinambungan kita punya sistem dekat server kan. Kalau kita nak jaga integrasi